Baru-baru ini, pelakon Edika Yusof 58 tahun menegaskan bahawa dia tidak pernah berlaku curang sepanjang hampir 22 tahun perkahwinan dia dan isterinya, Nur Hidayah Yusri 47 tahun. Edika sebaliknya menjelaskan dia sudah sedaya upaya menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami yang baik dan tidak pernah curang kepada Nur Hidayah. Jelasnya, dia tidak tahu sekiranya kelakuannya dianggap kasar kerana menyifatkan keadaan isterinya semakin sensitif sejak jatuh sakit. Selain itu, Edika turut mengatakan bahawa dia sebenarnya terkejut dengan keputusan isterinya dan tidak tahu punca Nur Hidayah mahu bercerai. Dalam pada itu, Edika tidak menafikan mungkin Hidayah sudah lama memendam perasaannya sehingga membuatkan dia tidak sedar sekiranya ada melakukan kesilapan. Tambah pelakon berkenaan, dia mungkin ada tersilap dari segi percakapan yang disalah tafsir kerana Hidayah nampak lebih sensitif dan susah nak dibawa berbincang sehinggakan kadang-kadang perkara kecil juga boleh membawa pergaduhan. Difahamkan, pelakon Maria Mariana ini masih menyimpan hasrat untuk menyelamatkan rumah tangganya bersama isterinya. Namun sekiranya Hidayah bertekad untuk berpisah, Edika reda dan berjanji akan tetap menjaganya dari jauh. Terdahulu Hidayah memfailkan cerai terhadap Edika di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 24 Mac lalu. Hasil perkongsian hidup selama 22 tahun, Edika dan Nur Hidayah digunakan 3 cahaya mata, Nazirul Afid, Fardin Nasrul Haq dan Farina Nurul Haq. Untuk rekod, Hidayah mengalami lumpuh separuh badan akibat demam panas sejak 19 tahun lalu. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga Edika dan pasangan tabah atas ujian yang menimpa dan terus mempertahankan hubungan yang indah ini.